sangat mudah. Asalnya kereta lain saya rasa kan. Betul. Lepas tu tengok kereta tu, aku dah gila je. Sebab dia kita tengok live Cik Din kan macam banyak sangat kereta. Banyak pilihan. Banyak pilihan kan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih terus bersama dengan saya. Makanan dah habis, tak apa guys. Kita tambah lagi, tambah dan tambah. Hari ini kita bersama dengan kereta yang paling padu. You padu, you mari. Yaris guys. Ini adalah Yaris facelift yang baru, model cerung. Kita bersama dengan abang kita. Abang kita terlupa nak pakai baju putih. Dia kata lupa. Sepatutnya pakai baju putih. Bini dia pakai baju putih. Assalamualaikum. Nama. Jo. Abang Jo. Dan di sebelahnya isteri kesayang. Kau tengok isteri dia kan? Kau rasa student mana? Adakah dia UiTM Shah Alam ataupun UM Patah Dalam? Mesti Patah Dalam, UM. Okey, mesti Melaya. So, isteri kesayangan. Ya. Nama. Azura. So, macam mana abang boleh jumpa Azura ni? Semasa tempat kerja. Masa tu bergaduh tak dengan Jamal Abdillah tu? Tak bergaduh. Aku cilok Azura awal. Kau nyanyi je kan Abang Jamal? Sekarang ni kau nyanyi Jamilah pula. Dan saya nak tanyalah bang. Ini adalah kereta kedua selepas Satriano. Satriano adalah kereta performance. Ini pun performance juga. Body shape pun memang lawa. So Toyota Yaris. Model ni kenapa pilihan abang? Sebab size dia bersesuaian dengan kami ya. Lepas tu dia punya minyak pun penggunaan minyak untuk jimat lah. Memang jimat lah. Enjin memang tahan lasak bang Nak try Toyota pula. Nak try Toyota pula. Aku rasa lepas ni apa lagi ditinggal lah Satriano tu. Urusan dengan saya bang macam mana? Urusan tu sangat smooth lah. Sangat mudah lah kan? Sangat mudah. Asalnya kereta lain saya rasa kan? Betul. Lepas tu tengok kereta tu, aku dah gila je. Sebab dia kita tengok live Cik Din kan macam banyak sangat kereta. Banyak pilihan. Banyak pilihan kan. Nyaris tak beli kereta lain. Aduhai. Jom kita tengok dulu petrol percuma daripada langit turun ke bumi. Berapa yang ada? Cik, ada. Bang, minggu pertama guna duit saya bang. Jangan ambil duit Azura. Minggu yang kedua ada lagi bang. Isi minyak pakai duit saya. Minggu ketiga dekat sini bang. Gini sikit bang. Gini. Ada minggu yang ketiga kita bagi kepada isteri kesayangannya ini adalah minggu yang keempat kan. Dan lebihan ada kat sini bang. Kita bagi isteri boleh Boleh. Isteri nak beli baju seksi dekat TikTok tu ambil. Kau aduhai. Ada lagi baju dikatakan yang disukai oleh abang dia. Guys, semalam nak ambil kereta. Macam mana perasaan tu ni bang? Perasaan saya sangat tenang lah. Sebab kita belikan Cik Din. So kita tak boleh risau. Kita relax. Nyaman. Jom tengok nyaman. Ya Allah, rajin suami saya. Patutlah rumah kita ni bersih sangat. Sebab awak selalu buat kerja kat rumah. Hormat orang tua lagi, handsome lagi, comel lagi. Masya Allah, tabarakallah. Ya Allah, macam inilah suami saya sayang. Comelnya. Pesanan terakhir daripada Abang Jo teman-teman rakan-rakan nak cari kereta, nak beli kereta, pesan sikit pada mereka bang. Siapa-siapa yang nak cari kereta baru ataupun second, boleh jumpa dengan Cik Din lah. Cik Din kan? Cik Din kan ada. Terima kasih untuk mereka. Lupakan yang lain. 012340 0034.